Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini hari Rabu, tepat 22 bulan 7 2569 bersama dengan tepat ni Safar 1448 Hijrah. Pagi ni main dengan berita Islam ya Allah pula nah. Kita pergi di Sahara hari ni. Sahara tu baik royak nah, tu baik rengan kata duit hak dok guna dah berai dengan Iran ni nah 37,000 juta dolar. Tahu mana lah. Dia mau kena ambil kong sendiri nah. Kong 35 duit dolar masalah ni. 37,000 juta dolar. Duit hak pakai dah hak perai dengan Iran. Lepas tu kalau nak perai lagi nah, dia kena guna duit semua nah 70,000 juta dolar. Tu, buat dia nak lagi nah. Buat tahan Sahara ni. Keren duk nak duit lagi. Bagus tengah baru duit guna lah ni. Nak lagi sampai 70,000 juta dolar untuk nak perai dengan Iran. Iran ni hacau lah negeri Sahara nah. Tu lah. Ambil duit mana duit asing hak duk bayar hak rakyat dia tu. Rakyat duk berharap cakap dah. Ambil duit rakyat, ambil duit asing ni diperai. Rakyat dalam negeri duk susah payah. Duk tidur tepi batas, tak ada umur. Tu di Sahara masalah ni lah. Pas duit guna dah ni hak perai ni 37,000 juta dolar. Banyak lah. Bukan sikit. Saya tak ada kun tengok lah kata berapa. Dia pergi kun sendiri lah. Kun dengan 35 lah. 30 koma tu lah. Tu jumlah duit hak Sahara tu baik. Kalah home tu baik rengah hari ni. Kita pergi tengok dalam Lak Merah. Lak Merah beti royak ada, huti royak ada. Jangan kapal lalu di mana. Kapal Saudi, hak serak hak Saudi hak nombor. Kapal Saudi tak boleh lalu serak. Kapal lain pun tak boleh lalu juga. Hari ni ada kapal Saudi nah. Batu kapal muat minyak hak Saudi ni. Nemte nah. Nak gini man ni pisah nak lalu tak erti dengan di Lak Merah ni. Tu. Uti royak hari Selasa orang kata dia lalu kok ni nak bang habis. Nemte kapal hak Saudi lalu nak lalu saat ni lah paling kelik. Tak berani lalu. Gi nak siapa dah nak lalu gi berat dah tu nah. Kena paling kelik nemte semua. Kelik gi berat. Tak berani lalu nah. Hak ni huti pedih sungguh. Kapal Saudi lah. Nemte kapal ni paling kelik. Nak tu baik kita leh. Muat minyak banyak untuk nak jual minyak. Hasilnya hak Saudi trek ni kapal tak boleh lalu kok ni siap. Duk jual minyak tak boleh tu baik. Nak pergi tak boleh. Tu siap juga lah Saudi. Tu habis ni tu. Kita pergi tengok trek tu baik perakak hari ni nah. Kata dia nak pergi bang, nak pergi tak bang satu bukit. Bukit ni nama Kalang. Duk dalam Iran lah. Bukit Kalang ni, apa ada di Bukit Kalang ni saya tak cerak juga. Tapi trek tu baik royak hari ni kata nak pergi bang Bukit Kalang dalam Iran. Tak tahu nak baik nak Kalang. Saya nak pergi cari Kalang ni baik mana nah. Ada gapo dia Bukit Kalang ni. Tu. Kalau ada pihak tahu goyak boleh bawah ni nah. Habis ni tu nah. Hari ni nah ada satu video nah. Video dalam negeri Jordan. Di mana tempat Sahara duduk nah. Tempat ni nama Tan Ar-Rukban. Satu tempat nama Ar-Rukban. Tempat Puak Sahara duduk. Video tu baik hari ni. Pukul ramai di mana hacul bo. Hacul punuh habis di mana. Kena bang hak Iran mari bang. Dalam negeri Jordan. Tu nah ada video tu baik. Kita pergi tengok satu berita hak ni Chong 14 hak Israel lah. Chong 14 hak Israel ya tu baik royak kata landing nah Sahara dalam Timur Tengah ni tak pergi dah.
Tarak nak duduk lah. Tu mai sama tak pokpong nak jaga tantap hak ya sendiri tak boleh Sahara ni. Hari ni Sahara waktu baik kapal lah. Hak duk dalam kawasan Timur Tengah ni kapal muat kira pelan kapal buh nyok tu. Waktu baik habis kapal perang. Habis waktu baik kita mana? Kita di Israel. Nak tak leh di kawasan Kuwait, Jordan, Qatar. Kalau tak di mana ni kacau. Hak ni cong 14 hak Israel tu baik royak sendiri nah. Kata Sahara pindah habis lah kapal perang, kapal buh nyok nah. Waktu baik kita di Israel. Kat cedok lah Timur Tengah lagi jauh. Ni cong 14 hak Israel tu baik royak nah. Habis dia tu. Kita tengok dalam Rozah pula nah. Mana kita tengok dalam Rozah sikit nah. Dalam Rozah hari Selasa semua orang ni nah. Hari Selasa semua orang ni kalau kira beradu berdeh dalam Rozah hak terik belakang ni nah 285 hari lah nah. 285 hari dah beradu berdeh. Nama saja ya, royak kata beradu berdeh tapi buat Israel tumbang nak hari nah. Merai sehari hari Selasa semua orang nak orang Rozah mati 13 orang lah, syahid 13 orang. Hak ni kena berdeh di dalam apa ni? Di satu tempat nama di Caban lah, nama Al-Sama dalam tengah Rozah lalu dah. 13 orang syahid marai ni. Ada satu keluarga nah, nama keluarga Al-Masri. Keluarga ni ada ne orang semua syahid habis. Mak anak yatim seorang, anak tino 3 orang syahid habis. Syahid habis marai nah. Tengoklah duduk masa beradu berdeh nak hari nah orang syahid nak hari nah. Ni habis nah kuat satu keluarga nah anak pak mak habis. Tu. Ni dalam Rozah hari Selasa semua orang nah. Pagi ni sekadar ni kita nak ada nak tambah boleh tambah lagi nah berita. Lepas tu kapung mana boleh hoyak lagi nah. Saya baca saya nah boleh tengok banyak lagi nah. Sebab masalah ni berdua bulan dah tak ada orang tengok mana kalau tak ada nah. Tolong tengok tolong sebar nah. Pagi ni assalamualaikum.